Willard Carroll Smith II, yang dikenali secara universal sebagai Will Smith, dilahirkan pada 25 September 1968 di Philadelphia, Pennsylvania, AS. Ialah ikon global dalam bidang hiburan. Beliau adalah seorang pelakon, rapper dan penerbit filem yang sangat berjaya, diraikan kerana kehadiran berkarismanya, masa komedinya yang tepat dan persembahan dramatik yang berkuasa. Laluan kejaya Smith adalah unik setelah mencapai kejayaan merentasi muzik, televisyen dan filem, mengukuhkan dirinya sebagai salah seorang bintang Hollywood yang paling menguntungkan dan disayangi. Smith mula dikenali pada akhir 1980-an sebagai seorang rapper di bawah nama julukan The Fresh Prince, memperoleh 2 anugerah Grammy. Peralihannya ke bidang lakonan bermula dengan sitcom televisyen yang sangat popular The Fresh Prince of Bel-Air, 1990-1996, yang mengukuhkan pesona awamnya yang menawan dan mudah didekati. Kejaya filemnya kemudiannya meledak, membawa kepada rentetan filem blockbuster dan persembahan yang dipuji secara kritis merentasi pelbagai genre. Bad Buzz, 1995, dan sekuelnya, mengukuhkan beliau sebagai bintang aksi utama. Independence Day, 1996, sebuah epik aksi sci-fi. Siri Man and Blake, bermula 1997, menggabungkan aksi, komedi, dan sci-fi. Enemy of the State, 1998, sebuah filem thriller yang berjaya. Ali, 2001, memperoleh pencalonan anugerah Akademi pertamanya untuk pelakon terbaik atas lakonannya sebagai Muhammad Ali. The Pursuit of Happiness, 2006, menerima pencalonan Oscar keduanya untuk peranan dramatik yang berkuasa. I Am Legend, 2007, sebuah filem sci-fi pasca-apokaliptik yang menjadi hit. Hancuk, 2008, interpretasi yang lebih gelap terhadap genre superhero. King Richard, 2021, memenangi anugerah Akademi untuk pelakon terbaik untuk peranannya sebagai Richard Williams, bapa kepada Denus dan Serena Williams. Selain lakonan dan muzik, Smith juga merupakan penerbit filem yang berjaya. Daya tarikannya yang berpanjangan terletak pada kepelbagaiannya, keupayaannya untuk berhubung dengan penonton merentasi generasi dan budaya, dan penyampaian persembahan yang tidak dapat dilupakan secara konsisten. Will Smith kekal sebagai salah seorang tokoh yang paling dikenali dan berpengaruh dalam hiburan moden.